Nabi kata dekat Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi kata hal tunsaruna wa turzaquna illa bidhu'afaikum. Nabi nampak dia ni macam ada nak guna main ego sikit. Nabi tiun bagi turun balik. Nabi kata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata bukankah hampa orang kaya ni sebenarnya ditolong oleh golongan du'afa, oleh golongan orang susah miskin. Betul hang kaya. Tapi siapa duk jadi pekerja yang duk buat kerja kau sampai hang jadi kaya? Orang susah. Tuan, kita hidup dalam dunia ni, kita tak boleh hidup seorang. Tak boleh. Nasi kita duk makan tu, satu mulut nasi kita suap tu, berapa orang terlibat tu dalam nasi tu? Bukan orang buat bendang saja. No, sampai orang yang duk jaga tali ayak, sampai orang yang duk buat baja nak pergi bubuh di bendang, sampai orang yang mai ambil upah menanam, orang mai ambil upah mengerat, orang semua tu terlibat dalam nak menghasilkan beras yang jadi nasi kita makan. Nasi satu suap kita nak suap dalam mulut tu, berapa ratus orang terlibat tu nak menghasilkan nasi yang suap tu. Hak duk terlibat tu bukan semua orang senang. Banyak orang susah.